Alright, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Alright, for those yang nak join, yang ada dekat dalam ni, StreamYard ni dia tak macam Zoom. So, you guys tak boleh nak buka mic kecuali saya bagi link invitation yang saya post dekat ruangan komen tu. Anda boleh masuk dekat dalam tu, lepas tu anda boleh bercakap dengan saya. So saya suggest guna link yang saya send dekat dalam ruangan komen tu. Lepas tu you guys boleh have a conversation with me lah. So today I tak tahu berapa orang yang join, tak adalah ramai, cumanya dalam 10 to 11 orang tu ada, and maximum StreamYard ni boleh masuk around 10 orang guna link tu untuk cakap-cakap. Tak boleh copy link. Oh, okay. Maybe boleh type. Okay, boleh select and copy. Tu dia cakap boleh select and copy. Alright. Hello. So siapa yang hai, siapa tu? Siapa di sana? Azrul eh? Hmm. Alright guys, yang baru masuk, kalau boleh copy link yang saya send dekat ruangan komen tu, and then you guys boleh masuk dekat dalam sesi ni. Sebab kalau guna link yang saya send masa dekat DM Instagram apa semua tu, dia tak boleh nak have a conversation. I kena baca chat. I tak boleh nak dengar suara you ataupun you nak tanya I soalan ke apa semua. Okay, so kita bagi masa maybe dalam 2 hingga 5 minit lagi supaya yang lain boleh join. Kena buka lot berapa? Oh, yang ini kena tengok pada you punya capital. Tapi kejap lagi kita akan belajar satu persatu, okay? So saya akan ajarkan macam mana kita nak guna proper lot size dan sebagainya. Asal ramai sangat, ada 13 orang. 13 orang yang depo. Saya pun tak tahu. Okay, saya tak check pun. Ya, saya. Kau ada group untuk benda ni ke atau macam mana? Tak ada, but maybe later aku akan create lah. Senang ada group lah. Kalau tak tak apa, nanti kita akan createkan Telegram ke apa ke. Boleh, Cun. Alright. Hai Azhar, hai Rifdi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Hello. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Azhar daripada Brunei. Rifdi daripada mana Rifdi? Sarawak. Sebelah-sebelah je dengan Azhar. Oh, boleh bertutur Brunei. Berjiran saja. Yeah. Oh ya, berjiran. Izaz, iPad saya tak boleh copy link. It's okay. Cuma awak boleh type je, saya boleh baca je. Tak boleh nak macam diorang kan, boleh have a conversation dengan saya. Aiman pun join. Okay. Azhar, back to stage. Okay, so kita bagi masa 2 minit lagi. Kita start dalam 3-5 minit. Lepas tu nanti kita akan kita akan start lah sesi kita pada belah petang ni. Okay. Ready? Ya. Sorry aku nak tanya. Dekat A-Market, dalam profile kau tu dekat kalau kau klik
profile kau tu akan ada pulangan tunai e-market. So macam mana nak join benda tu? Nanti aku suruh account manager call kau. Okay. Alright. Sebab benda tu saat aku try klik, dia suruh aku deposit. Aku dah deposit, tak ada apa pun. Nanti aku suruh account manager call. Sebab yang Alright. tu more to products. So aku tak jaga produk tu. Baik. 6 orang je ke? Tadi bukan main ramai lagi sampai berbelas-belas. Pasal apa ni? Kau bagi link tu. Kalau kau masuk dengan link yang first dan link yang kedua, kira two different people. Okay. So sebenarnya tadi tu ramai ni je lah. Lebih kurang ni je lah. Okay. No worries. Kalau Cuma ada lagi tu, Izzaz ada tu. Izzaz tak boleh masuk sebab dia tak boleh nak copy link. Mahadi, device not connected. Zaz, lama tak nampak. Tu Izzaz kita. Mahadi, your devices is not connected. So tak boleh nak add you dekat screen. Boleh dengar tak aku cakap? Okay guys, sebelum kita mulakan sesi, I nak kenal dengan you guys semua. So, I nak tahu apa experience you dekat dalam dunia trading and kenapa ataupun mungkin you boleh ceritakan dekat saya tentang you punya pengalaman dalam dunia trading. Mungkin ada yang konsisten dekat dunia trading, mungkin ada yang tak. Dan mungkin you masih lagi tercari-cari macam mana nak ada konsistensi dekat dalam dunia trading. Dan what makes you join this session kan? Selalunya saya buat free pada bulan petang, tak ramai pun yang join kan. Bila berbayar ada pula yang join, pelik kan. Tapi I faham lah, mungkin disebabkan oleh you nak join, you nak tahu macam mana trade with a lower capital and then we grow together. Mungkin tu salah satu sebab lah kan. Tetapi dalam masa yang sama I nak juga tahu kenapa ataupun mungkin you guys ada problem dekat dalam dunia trading daripada dulu sampai sekarang. So macam mana kita nak improve ataupun improvisekan you punya trading punya cara. Okay, so mungkin kita boleh start dengan siapa-siapa lah yang nak start dulu. Okay. Alright, so yang ada dekat dalam ni ada Rifdi, ada Azhar daripada Brunei, ada mungkin nama dia Muhammad kot kan. Muhammad daripada mana Muhammad? Boleh dengar tak? Okay, tak apa. So siapa-siapa yang boleh buka dia punya mic and then cakap-cakap dengan saya ataupun cakap dengan kawan-kawan dekat dalam ni. Sebelum saya share screen untuk kita mulakan sesi kita sebentar lagi. Okay. Siapa nak start? Saya dulu lah bang. Boleh. Siapa tu? Rifdi. Oh, Rifki. Okay. Rifdi. Okay. Okay. So saya sebenarnya dah lama dah trading. I think dalam 2020 sampai sekarang. So banyak teknik lah guna. So sekarang ni saya stick on SNR. Just pure SNR. Tapi saya saya tak konsisten sangat awang dalam in term of decision making. Okay. Alright, yang lain? Siapa? Tak dengar lah Rifdi, kejap. Rifdi, you punya suara jauh. Oh lari, hilang. Hilang. Hello. Okay. Part mana tadi ya? Yang last sampai SNR tu. Okay. So saya sekarang tak berapa konsisten lah untuk trading ni. So saya join
session abang sebab saya dah lama dah follow abang. So tengok pasal story semua macam dia macam tak ada emotion kalau abang setup. Sebab tu lah nak belajar sikit lah. Nak belajar banyak pun boleh. Kira macam tu lah bang. Okay. Alright, next. Siapa? Azrul. Hello, hi, selamat Hari Raya. Nama aku Azrul. Dah trade bertahun-tahun tapi untungnya tidak. Dengar kan? Dengar. Untungnya tidak. So at the moment itulah. Apa Riyadi buat aku join je sebenarnya. Okay. Lagi? Siapa? Saya lah. Siapa? Ini saya Azhar dari Brunei. Okay. Yeah. Alright. Start trading sebenarnya start dari 2014 tapi terkena sambung belajar, so have to stop, dan back sambung trading tahun masa COVID 2023 mungkin lah atau 2022. Belajar ingin trading pakai naked chart tapi now guna SNR sama SND, but I have difficulties in making decision making sama memahami market structure in terms of perjalanannya, trend. Okay. Yeah, and then consistency memang nadalah, tidak adalah. So and then I saw your post and suggested by your friend. They check up your trading style mungkin sama Eye of Chartis. That is where I found you landed in Miri. Ada kelas di Curtin University, then I decided to go there to learn a bit lah. Yeah. So mungkin mentality or decision making in trading tu belum lagi setakat sana saja. Yeah, itulah. Okay, next siapa? Aiman Hello, Assalamualaikum. Dengar. Selamat Hari Raya. Maaf batin semua. Saya tak adalah lama sangat trading. About setahun dua je, tapi tak pernah fully trade full time. And then saya memang join lah whatever saya ada punya activity or classes kalau ada free masa time tu. So ni saya join sebab nak tengok lah how you enter the market, etc. Faham. Okay, next siapa lagi? N. Selamat petang semua. Boleh dengar? Boleh. Saya N. Saya belajar. I started trading around macam 2020 macam tu. N dari mana? Dari Malaysia. Sarawak. Dari Bintulu. Oh, okay. Oh, ada 2 orang lah Sarawak kat sini. So bila saya macam kebanyakan masa try and error, but at the last saya decide to stick with SNR. Tapi sekarang saya ada masalah dengan storyline. Kebanyakan dia banyak macam macam kata, dia structure bila dia tidak cantik, dia susah nak trade. Okay, faham. So kebanyakan bila saya belajar macam mereka bagi contoh yang memang breakout pullback entry macam semua. Tapi bila pullback itu dia kebanyakan dia macam sudah dia nampak macam reversal tapi dia masih continuation. So memang banyak kena sell. Alright, cool. Okay, so kebanyakan semua orang trade naked chart, betul tak semua? Semua guna SNR naked chart kan? Okay, tak apa. So hari ni kita akan belajar macam mana kita nak tengok trend. Sebab saya sepanjang saya mengajar orang, kebanyakannya ramai yang ada masalah untuk identify trend. Jadi dalam dunia technical analisa ni, kita sebagai seorang trader, kita nak identify trend untuk kita predict future trends. So bila kita tak dapat nak tahu kita berada dekat fasa yang mana ataupun trend yang mana, it's a little bit difficult for you to make money ataupun consistent dekat dalam dunia trading ni. So tanpa kita buang masa, jomlah kita start kita punya sesi pada hari ini. So saya akan pergi kepada trading view dululah.
Sekejap Okay. So, TradingView. Now, sebenarnya dekat, boleh nampak kan saya punya skrin? Boleh. Boleh kan? Boleh. Okay, boleh nampak TradingView. Alright. So, tak kisahlah chart apa sekalipun, sebelum kita pergi tengok kepada chart ni, you nak kena faham dulu tentang trend. Sebelum saya pergi kepada trend, mungkin you guys boleh explain dekat saya, kenapa kita nak kena tahu tentang trend ni? Sebab apa? So, as a trader ataupun as a chartist, you nak kena faham tentang trend dan juga market phase. Kejap lagi saya akan tunjuk apakah itu trend, apakah itu market phase. Dan trend bukan sahaja ada bearish, bullish dengan sideways, tetapi you nak kena faham kita ada major, kita ada secondary, kita ada minor trend. So benda-benda tu semua adalah benda yang patut kita faham dalam dunia trading sebelum kita trade lagi. Okay. So saya pun dulu berada di tahap macam you guys juga kan, tak faham tentang dunia trading, nak kena faham multiple time frame ni, dia jadi macam blur, sekejap nak pergi monthly, weekly, daily, apa benda ni semua kan. Tetapi bila you dah faham sebenarnya dekat dalam trend ada trend yang lebih kecil, dan dalam trend yang lebih kecil sebenarnya ada trend yang lebih kecil. Itu semua adalah based on kita panggil dia multiple time frame lah. Cumanya untuk you memahami tentang konsep tu is going to take a little bit of time, because you nak kena tengok daripada segi dimensi yang lain. Maksud saya bila kita dah guna monthly, sebagai contoh lah kita identify trend based on monthly chart, and then suddenly you move to weekly, you akan nampak trend yang lain. Go to daily, suddenly it tells you a different storyline dan sebagainya. So benda-benda ni semua yang akan make you confused. Tetapi it takes time lah sebenarnya, tak adalah confused mana, cumanya it takes time for you to understand how to trade based on multiple time frame, and then how to identify trend long term, medium term and short term. Okay, so before kita proceed pergi tengok kepada chart dan juga MT4 kejap lagi, dan juga kita nak masuk trade kejap lagi, saya akan jelaskan sedikit sebanyak tentang trend. Okay, so walaupun benda ni basic, tetapi benda ni adalah benda yang sangat-sangat penting untuk you guys faham. Kerana macam saya cakap tadi, trader-trader yang saya pernah ajar semuanya susah nak identify trend. Mungkin macam ni, contohlah, ini senanglah kita nak tengok kan, okay, uptrend, okay, dekat sini ada sideways, dan setengah trader dia cakap ini downtrend. Tak salah pun, cumanya this is a very short term punya downtrend. Dan kalau kita tengok dekat this area, kalau kita pergi ke time frame yang lebih rendah, of course dia punya downtrend agak lama lah. Kalau based on daily chart, it's going to take a few months kan, baru sampai sini, ataupun almost a year untuk dia sampai ke bawah. Yes, but kalau kita tengok based on the monthly chart, it's just a very short term punya retracement to the downside. Overall trend is still in uptrend momentum. So benda-benda ni semua yang akan membuatkan trader confused, kerana pemilihan time frame ni juga sangat penting dalam dunia trading. Dan macam saya, siapa-siapa yang dah follow saya untuk sekian lama, dia fahamlah saya punya cara. Saya tak tengok pun time frame yang lebih rendah. Sebagai contohnya below than H1 ni, M30, M15, M5, M1, ini semua saya tak tengok langsung. Sebab kebanyakan time frame yang rendah ini cumanya adalah noise dekat dalam pasaran. It's just a noise. So apa yang saya boleh bagi tahu dekat sini adalah monthly, weekly and daily ni, this is a directional time frame. Maksudnya untuk kita memahami tentang, ataupun untuk kita nak tengok trend. Alright? Dan H4 dengan H1 ni adalah untuk you entry only. This is entry purposes, untuk entry purposes. Okay, bukan untuk identify trend. H4 and also H1 ni adalah untuk kita entry, minimize kita punya floating dan sebagainya. Alright, so kena ingat monthly, weekly and daily untuk tengok trend. Tapi macam mana kita nak tengok trend, sebentar lagi saya akan tunjukkan. Cumanya saya nak ajar macam mana kita nak identify trend adalah berdasarkan dengan adanya apa?
peaks and trough. Setengah orang dia guna higher high, higher low, lower high, lower low tu kan. Tetapi yang itu susah untuk kita faham. So apa yang you guys boleh buat adalah gantikan je peaks and trough. Peaks and trough ni, peaks adalah resistance, trough adalah support. So semakin tinggi resistance dan juga support bermaksud trend dalam keadaan menaik. Alright. So selagi dia tak ada menunjukkan yang trend ni nak berubah arah, maksudnya dia masih lagi dalam keadaan menaik. So that's why kalau siapa-siapa yang follow saya dekat Instagram, saya jarang guna candlestick, saya gunakan line chart supaya saya boleh identify trend dengan lebih jelas. Okay, sebagai contoh, saya guna line chart dekat dalam chart ni sebagai contoh, kita nak identify trend. Macam mana saya boleh contohlah dekat area sini. Ini ada, ini apa? Siapa boleh bagi tahu? Ini apa? Trough ke peaks? Trough. Okay, trough. Okay, trough. Right. So, apa yang jadi? Ini trough ke peaks? Trough. Trough. Ini trough ke peaks? Trough. Trough juga. Okay, peaks yang mana? Peaks yang atas ni. Ini adalah peaks. Okay. Ini adalah peaks. Okay. Ada lagi. Banyak peaks ni. Peaks. Okay. So, bila you tengok peaks is getting higher and higher, trough pun is getting higher and higher. So, bermaksud trend dalam keadaan menaik. Tak ada pun dia menunjukkan yang peaks is getting lower, trough is getting lower. Kalau dia nak jatuh, dia akan buat apa? Peaks ni, dia akan semakin lama semakin rendah. Right? Peaks ni semakin lama semakin rendah, trough pun semakin lama semakin rendah. Nampak tak? Okay, trough pun semakin lama semakin rendah. So ini perubahan arah trend. Alright? So macam mana kita nak identify trend based on peaks and trough? That is very simple. Dekat dalam dunia technical analisa ni tak perlu pening-pening. So that's why saya trade berdasarkan closing price sahaja, iaitu menggunakan line chart. So siapa-siapa yang tak pernah tengok line chart dan mungkin sedikit confused apakah itu line chart ni based on closing price. Dekat dalam dunia technical analisa berdasarkan Dow Theory Concept, kita nak tengok closing price as confirmation. Kalau ada intraday breakout, that is not confirmation. Okay, so that's why closing price is important dekat dalam dunia trading supaya kita dapat identify trend. Sebagai contoh, kalau you tengok dekat area sini, okay, kalau you tengok dia punya wick ni, candlestick punya wick ni panjang sampai ke bawah. So maksudnya dia pernah naik atas, price pernah sampai sini, this is high and this is low. Kan? Tapi closing price dia dekat mana? Closing price dia dekat atas sini. Betul tak? Closing price dia dekat atas sini. Trough ni still close above the previous peaks. So walaupun price pernah sampai ke bawah tetapi dia tak close below the previous trough kat sini, that means the price is still in an upward momentum. So apa yang saya nak sampaikan adalah closing price sangat-sangat penting untuk kita buat keputusan di masa yang akan datang. Okay, so it doesn't really matter kalau wick ni sampai ke bawah sini sekalipun, tetapi saya nak tahu closing price dia dekat mana. Kalau kita tak dapat nak identify closing price dia dekat mana, then it's going to be dangerous for you to make a decision in trading. Okay, sama juga dalam keadaan macam ni, you tak boleh nak expect yang price ini dalam keadaan kejatuhan sampai ke bawah. Kan? Walaupun dekat sini dia buat distribution phase dan sebagainya dan berpotensi untuk dia melakukan kejatuhan. Sekejap guys. Guys, sekejap ada benda penting kejap, office siap. Sekejap je. Bagi saya sedikit masa.
Kejap Sekejap ya, ada office punya hal kejap. Itulah 4, 3 hari bulan 4 guys, kejap boleh kan? Tunggu kejap Okay. Okay, done. Alright, so for example lah, macam mana kita nak tahu yang trend ni akan naik walaupun adanya kejatuhan. So tadi you guys cakap you guys trade based on SNR. So tadi kita dah bercerita tentang peaks and trough. So peaks and trough ni pun adalah SNR, support and resistance. Macam saya cakap tadi, ini adalah peaks as a resistance, trough adalah support. So kalau dekat sini peaks adalah resistance, so dia boleh jadi becoming resistance becoming support. Okay. Okay, kena ada communication dengan saya. Kalau tak nanti saya tak tahu you guys masih ada lagi ke tak dalam ni. Alright. Yang peaks dengan trust tu dia stand for how do you macam mana eja dia? Oh, macam mana eja dia? Okay, macam ni ejaan dia. Peaks. Oh, okay. Okay, yang ini trough. Okay. Thank you. Alright. Now, look at this area. Ini on a monthly chart tau. It doesn't really matter which time frame, but you can identify based on current market price lah. Semuanya dekat sini. Nanti kejap lagi kita akan guna MT4 dan kita akan try untuk trade berdasarkan real life. Now, before kita pergi kepada real life punya trading, kita nak kena belajar dulu macam mana kita nak identify SNR. Betul tak? So, ini adalah trough, ini adalah peaks. So, sekarang ini adalah resistance, breakout, becoming support area. Okay, yang ini pun support juga. So, this is first support, this adalah support lah. So, this gonna be your zone for entry. Cumanya, nampak tak? Tak semestinya support and resistance ni sampai. Faham? Tak semestinya setiap kali ada support and resistance dia akan sampai. So don't expect market will react dekat support or resistance level. Kerana apa? Kerana you nak kena faham. Dekat dalam dunia trading ni, market ni bergerak disebabkan oleh ada beberapa perkara. Yang pertama adalah berdasarkan fundamental, geopolitical, supply and demand, psychological dan juga apa lagi satu? Siapa boleh ingat? Azrul ataupun Aiman pada ayat 10 kelas. Kita ada apa? Fundamental, psychological, geopolitical dengan supply and demand. Tak ingat. Okay, market bergerak disebabkan oleh yang pertama fundamental. Market bukan bergerak disebabkan oleh technical. Technical tak ada menunjukkan pun. Dia cuma tunjuk berdasarkan information, berdasarkan candlestick, berdasarkan line chart, berdasarkan
point and figure chart dan macam-macam lagi. Itu adalah technical. Tetapi technical tidak memberikan reason ataupun tidak menggerakkan pun carta tu sebenarnya. Yang menggerakkan carta ataupun yang menggerakkan harga adalah berdasarkan fundamental, supply and demand, okay, supply and demand, geopolitical, macam sekarang ni, okay, psychological. Betul ke saya je? CHO. CHO kan? CHO. Okay, psychological. So ini yang menggerakkan pasaran. So yang pertama fundamental berdasarkan news semasa dan sebagainya, berdasarkan sebagai contoh kalau kita trade stocks, kita nak kena tengok fundamental daripada segi, contohlah kita nak trade saham yang ada kena-mengena dengan kaitan minyak. Kita tak boleh nak tengok harga minyak sahaja, tetapi kita nak kena tahu berapa oil rig yang dia tengah operate dan sebagainya. Adakah ada cuaca buruk yang melanda dekat Gulf of Mexico dan sebagainya. Itu salah satu fundamental. Tapi kalau macam forex, apa yang kita nak tengok? Sebagai contohnya Fed punya decision nak naik ataupun turunkan interest rate, inflation punya report dan sebagainya. Itu semua fundamental. Supply and demand adalah berdasarkan adanya buyer and sellers lah. Itu semua orang boleh faham sebab itu adalah basic in economics. Dan geopolitical issue sama seperti macam sekarang ni, apa yang berlaku di Timur Tengah di antara US dan juga Iran, Israel dan Yaman dan macam-macam lagi. Okay, psychological dekat dalam dunia trading ni, okay, yang menggerakkan pasaran juga adalah daripada segi human psychology. Okay, so human psychology yang menggerakkan pasaran. Kenapa saya cakap macam tu? Yang pertama adalah disebabkan oleh chart pattern. Itu semua adalah repetitif daripada human psychology punya reaction. Itu chart pattern, candlestick pattern. Kalau you guys nampak double top, double bottom, semua orang pun nampak double top, double bottom, will make decision yang sama dalam waktu yang sama dan akan menyebabkan distortion in the market. Maksud distort tu dia boleh menyebabkan kenaikan ataupun penurunan dekat dalam pasaran. Dan dia boleh menjejaskan harga, okay, daripada segi human punya psychological reaction. Okay, so anda nak kena faham yang menggerakkan pasaran adalah berdasarkan 4 ni saja. Okay, so tak ada benda lain, bukan technical semata-mata, tetapi fundamental, supply and demand, geopolitical dan juga psychological. So benda-benda ni lah yang menggerakkan harga. Alright, now mungkin ada yang tanya, kenapa yang ini tak sampai ke bawah kan? Ini pun ada support, support, kenapa yang ini tak sampai ke sini? Okay, macam saya cakap tadi, yang ini boleh menjejaskan harga pasaran. So kemungkinan besar pada waktu tersebut ada berita-berita yang menyokong pergerakan yang lebih bullish yang menyebabkan harga react menaik semula. So don't expect that the price akan pergi sebagai contoh support and resistance macam tu. Tak boleh. Okay, kerana market ni move in a random path. Okay, maksudnya dia bergerak secara rawak. Dia boleh bergerak, tak kira lah kalau dekat sini ada support sekalipun, kalau dia nak turun sampai ke bawah sini pun dia boleh buat, kerana market ni bergerak dalam keadaan random. Okay, kalau you baca tentang buku The Random Walk Theory, you akan faham tentang market ni. So that's why macam orang cakap, oh dekat sini fresh, dekat sini tak fresh. Ada kan, kalau you guys pernah pergi belajar SNR, saya percaya ada orang cakap macam tu. Okay, zone ni fresh, zone ni tak fresh. Tak boleh. Market ni boleh datang dekat tempat ni berapa juta kali sekalipun yang dia nak. Okay, cumanya kita nak kena tahu tentang, faham tentang closing price. Sebagai contoh, saya bagi contoh GJ. Dah berapa kali dah dia sentuh dekat sini? Dekat mana pula perginya? Okay, GJ ni dah berapa banyak kali monthly chart ni dia sentuh dekat sini? Still closing above the previous peaks. So basically the trend is still in uptrend momentum walaupun there is a slightly movement to the downside. Faham tak? Selagi chart ni, selagi closing price ni still closing above the previous peaks, there's a lot of tendency that the price will move higher. Cumanya kita nak kena tahu apakah ataupun pattern apa yang kita nak tengok dekat dalam sini
yang menyebabkan dia boleh naik. Faham tak? So, back to this bull chart, macam mana kita nak tahu yang dia ni boleh naik ataupun you dah boleh get ready yang dia nak naik. Okay, now look here. Contohlah, you tengok dekat sini, okay, this is trough, and then suddenly dia buat satu kenaikan. Alright, tak apalah, mungkin you dah ataupun you pergi ke lower time frame, you akan, mana pula dia? Sekejap Okay. So for example, dekat dalam zone ni, macam mana kita nak tahu dia nak naik? Dia akan buat 3 pattern je. Dia hanya akan buat 3 pattern saja. Sama ada dia buat macam ni. Okay. Double bottom. Sama ada dia buat key reversal. Ataupun dia akan buat inverted head and shoulder saja. Okay. But then still you boleh apply apa? Peaks and trough. Okay. Berdasarkan apa yang information yang dia bagi kat sini. So, look closely inside this circle. Kalau saya pergi ke lower time frame, you akan nampak dia akan buat bentuk yang lebih kurang macam ni je. Tak ada bentuk lain. Ini adalah pembentukan awal perubahan arah trend. Kita panggil dia sebagai top dengan bottom reversal pattern. So, for example, dia dah buat pattern yang macam ni. Nampak? Dia react dekat mana? On a weekly punya support dekat sini. So that's why setiap kali kalau you pergi, contohlah kalau current market price tu ada dekat sini hari tu, and then you pergi taruh dekat dalam sini zone ni, and then you tengok there's a reaction, and then dia buat this pattern, so you may hold your position for a longer period of time. Faham tak? So apa yang kita boleh buat dekat sini adalah melihat pattern-pattern yang tertentu untuk dia naik. Tak ada pattern lain selain daripada 3 pattern ni je. Sama juga, kalau dia nak turun pun dia akan buat pattern yang terbalik, iaitu double top, okay, key reversal pattern, dengan head and shoulder je. Okay, so macam mana kita nak identify based on peaks and trough adalah berdasarkan tak ada peaks yang lebih tinggi. Okay, this is peaks. Ini pun peaks. Ada tak peaks yang lebih tinggi berbanding yang ini? Tak ada kan? Yang ini trough. So apa yang berlaku adalah dia dah break out from this trough. So there's a lot of tendency that the price will rebounds back before dia melakukan kejatuhan. So kalau berdasarkan Dow Theory, this is a distribution phase, and then this is a trending phase down. Sama juga, this is a distribution phase, trending phase down. Dekat sini adalah trending phase down, this is an accumulation phase. Kita belum belajar lagi bab accumulation, bab distribution, bab trending, kan? Tadi saya dah cakap sebelum kita pergi kepada dunia trading, saya akan ajarkan anda benda tu. So sebentar lagi saya akan tunjukkan. Cumanya I nak bagi tahu macam mana kita nak tahu yang trend tu akan berubah arah. For example macam ni kan, you dah dapat dah this is a support area, and then macam mana you nak tahu yang price ni takkan jatuh lebih lagi daripada ni. Inilah pattern dia. Pattern dia ini je, tak ada pattern lain dah. Ini 3 ni je. Siapa-siapa nak screenshot, siapa-siapa nak lukis dekat dia punya nota ke, terpulang lah. Tetapi tak ada pattern lain selain daripada pattern ni. Sumpah saya tak tipu. Okay, pattern ni je yang kita nak tengok dia akan buat sebelum dia melakukan kenaikan. So for example, kalau you buat zone support ni, you nak kena tunggu weekly dia dah close. Adakah ada confirmation yang dia nak naik? Belum lagi. Kerana apa? Yang pertama, dia boleh melakukan, dia still lagi in a selling pressure, kan? There is no confirmation yet. Tunggulah sampai dia complete kat sini pun. Sampai dia complete buat pattern apa sekalipun, sama ada pattern ni triple bottom ke, double bottom ke, key reversal ke, ataupun inverted head and shoulder, terpulanglah. Okay, tetapi tunggulah confirmation. Confirmation apa? Breakout from the previous peaks yang kat sini. Okay, so you dah confirm dah dekat bawah ni ada triple bottom. So yang menyatakan kalau triple bottom dekat dalam chart pattern, ianya adalah satu
reversal pattern yang kukuh ataupun yang kuat. So macam mana you nak entry? So tunggulah next punya tempat entry point, which is somewhere around here. Betul tak? Kena tak kena, but this is your point of entry. You boleh taruh pending order kat sini. Ataupun you boleh je kalau you rasa macam you aggressive trader, you boleh letak dekat sini pending order untuk buy stop. Okay, buy on breakout dekat sini. Once dia dah breakout, dia akan confirm dia akan pergi je. Okay, ataupun you boleh je taruh your position dekat sini. Kena tak kena itu bukan urusan saya dan saya pun tak tahu dia boleh kena ataupun tidak. Ini closing price ni semua adalah point di mana dia bagi tahu adanya support and resistance sebelum ini yang you boleh letak you punya entry point sebagai pending order. Kena tak kena, it is not, bukan saya punya keputusan untuk tentukan. Yang saya tahu dekat situ adalah adanya support ataupun adanya resistance becoming support. So, for example, I put my first entry around here. So, kita letaklah nombor 1 kat sini. Apa pula? Ni, 1. Kena tak kena, kita kena tengoklah dekat candlestick. Kena tak? Tak kena pun. Faham tak? So, kalau dia dah tak kena pun, you boleh delete you punya pending order kalau tak kena. Okay? So, lagi satu, macam saya cakap, dalam dunia trading ni ada 2 je strategi. Buy on breakout, buy on pullback. So, that's why you boleh je letak kat sini satu pending order buy on breakout. Let's say dekat sini tak kena, walaupun you letak pending order, it is okay. Kerana bila dia dah naik nanti, dia akan melakukan benda yang sama yang you boleh letak position you untuk you entry. Macam dekat sini. Kena tak? Kena. Dekat sini. Kena tak? Tak kena. Boleh ke you expect benda ni kena? Tak boleh lah. Siapa saya yang nak menentukan boleh expect benda ni kena dekat support and resistance saya? Tak ada. Kerana market ni move in a random path. So that's why sometimes you letaklah pending order banyak mana pun, kalau dia tak kena juga. Okay. Dan lagi satu adalah contoh macam dekat sini. Saya bagi contoh lagi satu. Contoh price dekat dalam area sini Saya padam yang warna merah ni. Saya nak you guys tengok dekat tempat sini. Apa pattern yang dia buat, yang price ni buat dekat sini. Okay, nampak tak? Candlestick ni dia sentuh dekat support and resistance ni kan. Okay, SNR ni. So, kalau dekat line chart, you tengok dekat dalam zone tu, pattern apa yang dia akan buat. Pergilah 1 or 2 time frame lower, you akan nampak pattern-pattern yang saya sebutkan tadi. Okay. Sini, dia akan buat apa? Pembentukan yang lebih kurang sama macam tadi. So kalau you tak dapat nak identify pattern tersebut, kerana bila you pergi ke lower time frame, the noise will be greater, but at least you boleh identify based on peaks and trough. So dekat sini, this is the last trough, this is second highest trough, and then price break out from the previous peaks. So that means the price will traded higher. Okay, compare tu dia nak jatuh ke paras yang lebih rendah. So let it be. You boleh je letak you punya apa, let's say kalau you punya entry point sini, you boleh je letak you punya stop loss somewhere around here to safeguard your portfolios. Kerana saya tak suggest untuk you letak tight stop loss dekat bawah support ni, kerana CFD punya produk ataupun forex ni, dia akan apa orang panggil macam you guys selalu cakap lah, stop loss hunting apa semua kan. Dia bukan stop loss hunting. CFD ni, contract for differences punya instruments ni, dia selalu kena stop loss disebabkan oleh dekat dalam forex ni, apa orang panggil, it is a speculative asset. Faham tak? Bila ada speculative asset, ada banyak speculators dekat dalam pasaran. So that's why market sometimes boleh je pergi beratus-ratus pips and then suddenly dia close balik dekat ataupun dia rebound balik beratus-ratus pips. Okay. So speculative asset ni normal macam tu. Melainkan kalau you trade stocks tak macam tu. Kerana apa? Because stocks adalah
regulated. Maksudnya dia overseen by, macam contoh dekat Malaysia, Bursa Malaysia, dekat US, NYSE. Okay, so bila ada abnormalities dekat dalam market, dia boleh kita panggil sebagai up limit. Okay, so sebagai contohlah, stok tu harga dia $10. Tiba-tiba pada hari tersebut dia melonjak sampai $50 hingga $100. Masuk akal tak? Tak masuk akal. So there must be a speculators in the market. So bila benda tu jadi macam tu, dekat dalam dunia trading stocks, dia akan stopkan limit tu, pergerakan harga saham tu boleh sampai tahap tu je pada waktu tersebut. Tetapi forex tak, because it is bukanlah unregulated, kita panggil dia apa saya nak ingat balik kejap. Aduh, lupa dah. Kejap, saya cuba ingat balik. Satu adalah market yang diselia, satu lagi market yang tidak diselia. Unmonitored. So dalam bahasa Inggeris apa diselia? Monitor. You guys masih ada lagi ke? Apa senyap je semua? Aku dah bercakap dah ni. Korang masih ada lagi ke dalam ni? Ada. Mahdi, you guys you tak dapat masuk tadi. Sekejap, korang semua senyap je. Takut saya. Google Translate cuba. Ada. Hadir masih? Okay. Wujud lagi. So, Wujud masih. Jangan letak stop loss too tight. Okay, kalau boleh lajakkan sedikit. But at least bawah daripada the previous trough or peaks to safeguard your portfolios. Kalau you lebih jauh macam tu, you kena guna lot size yang lebih rendah lah. Okay. Alright. Okay, so jom kita try pergi entry dekat dalam market. Nanti saya akan cover lagi daripada segi market phase dan juga market trend. So yang ini tengok saya punya account ada $31, sama dengan anda, around $30. Saya ada nampak tadi ada yang depo 100, ada yang depo 50. Mungkin you guys nak ada buffer dekat dalam you guys punya account, but it is okay. Hari tu saya cuma depo $10, jadi sampai $270. So capital is not an issue, cumanya lot size dan juga proper entry itu lebih penting. Okay, dan yang pertama, jangan kita terus-terus masuk nak trade gold apa semua kan. Try pergi ke currency yang move dia tidaklah begitu volatile. Alright, so for example, okay, right now kita dah tahu kalau kita tengok daripada sudut trend on a monthly chart, ini adalah Euro US dollar. Euro US dollar has a lot of tendency to move outward momentum kerana yang pertama DXY ataupun US dollar index dalam keadaan kejatuhan pada ketika ini disebabkan oleh tarif. So itu adalah reason ataupun daripada sudut yang saya bagi tahu dekat anda tadi, fundamental, geopolitical, psychological, supply and demand, semua benda tu. Dan lagi satu adalah kenapa US dollar melemah walaupun tarif berlaku, peperangan berlaku. Selalunya orang cakap US dollar adalah safe haven, tetapi kena tengok, kena faham daripada sudut weightage ataupun pemberat. Tidak semestinya currency seperti US dollar ini akan mengukuh apabila sesuatu terjadi dekat dalam pasaran, kerana ada banyak lagi instrumen-instrumen dan juga mata wang safe haven yang lain yang boleh menjadi favor kepada investors ataupun pelabur ataupun trader untuk melakukan perdagangan. Dan juga pada ketika ini kenapa US dollar tu weaken, yang pertama disebabkan oleh tarif. Okay, yang kedua adalah disebabkan oleh kejatuhan indeks Amerika Syarikat. Jadi apabila ekonomi jatuh, ianya sedikit sebanyak akan drag down nilai mata wang tersebut. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh Fed mungkin akan menurunkan kadar faedah di masa yang akan datang.
So walaupun pada tempoh hari adanya penurunan kadar faedah, sedikit sebanyak telah menyebabkan kejatuhan nilai mata wang US dollar. So US dollar weaken against euro. Alright, so euro has a lot of tendency to move upwards. So macam saya cakap tadi, sebagai contoh macam mana kita nak tahu yang price ni boleh naik dengan lebih lanjut lagi. So for example lah, this is on monthly, tadi kita dah nampak mungkin susah untuk you analyze sama ada yang ini uptrend ataupun downtrend, but apa yang kita boleh lihat adalah this is the last trough and then this is the highest trough. Okay, so first ini adalah lowest, this is second highest. Now nak track balik, this is the current market price, nak track balik SNR is too far. Okay, so pergi lagi satu time frame which is on a weekly chart. SNR cuma boleh didapati dekat time frame monthly, weekly dan juga daily, tetapi hanya salah satu ni sahaja yang boleh you cari. For example sini. Okay, macam mana kita nak tahu yang dia nak naik? Betul tak? Macam mana kita nak tahu yang price ni nak naik? Of course lah, kat sini dia dah break dia dah break above this previous peaks. Tu satulah as a confirmation. Tetapi bila dia dah break, kenapa dia boleh retrace balik? Dan adakah dia akan naik? Itu persoalan dia. Faham tak? So tak ada confirmation pun yang mengatakan bila dah break akan naik lagi. Tak ada. Kerana akan ada retracement. Kemungkinan besar akan ada. Ada je yang dia breakout, dia akan naik terus. Tetapi ada pula jenis yang bila dia break, dia akan retrace mula. Tetapi tengoklah trough ni pun still close within this area ataupun above the previous peaks ataupun tak breakout pun daripada the previous trough yang kat sini. So basically the trend will move higher. Tetapi macam mana kita nak tahu yang dia nak naik? Macam saya cakap tadi, pattern-pattern yang tertentu lah. Macam ni, nampak tak? Inverted head and shoulder. Ini adalah head, left, right shoulder. So apa confirmation yang you nak masuk dekat inverted head and shoulder ni? You kena tunggu dia break neckline. Okay, ataupun kalau you nak nampak dengan lebih jelas, pergi ke time frame yang lebih rendah. Tapi banyak noise sikit lah. Cumanya you nampak lah dekat sini, dia punya trough is getting higher, peaks is getting higher. So you boleh melakukan orang panggil penilaian dekat situ yang you boleh entry. Now dekat sini terang-terang dia dah buat apa? Lowest trough, higher trough. Okay. Now yang ini peaks dah close above the previous peaks ni. Kalau you guys boleh nampak sikit, dia macam tercoet kat sini. Okay, so yang ini boleh jadi tempat untuk you entry balik bila dia ada retracement. So this is going to be your first entry point. Okay, and then dia akan break out. Ataupun you nak letak you punya pending order somewhere around here pun boleh. So sekarang ini kita tak nak lah entry dekat area sini sebab ni dah lepas. Sekarang ni kita nak entry berdasarkan current market price, which is sekarang ni, ini current market price kita. Ini adalah hari yang minggu lepas. Okay, hari ni hari Isnin kan. So ini adalah minggu yang lepas. They close above the previous peaks kat sini, betul tak? It close above the previous peaks kat sini. So kita nak tengok apa reaction market ni sebenarnya. Kena ke tak kena? Okay, walaupun ada extension kat sini, but kita nak tengok daripada segi closing price. Now, dekat line ni, somewhere around here, kalau you pergi ke lower time frame, you will see this pattern as well. Yang saya tunjukkan tadi, adanya key reversal pattern, pattern-pattern yang menunjukkan yang dia nak naik. So apa yang you boleh buat dekat sini adalah kalau nak entry, okay, you tengok dekat bawah ni ada balance, ada equity, ada free margin. Okay, now saya cuba untuk entry berdasarkan buy on breakout. Okay, so kita try entry buy on breakout, buy stop 0.01. Jangan lebih daripada tu sebab kita cuma ada $30 saja. So bersesuaian dengan kita punya capital, kita cuma boleh masuk 0.02 sahaja. Berdasarkan capital yang ada sekarang ni, kita cuma boleh masuk 0.02 sahaja. So mungkin you guys akan fikir, kalau masuk 0.01, 0.02 bila kita nak kaya? Trading
bukan ambil masa dalam tempoh sehari dua. Nanti saya akan share satu diagram yang dibuat oleh orang lain yang saya cuba follow step dia untuk compounding. Okay, dan you guys boleh nampak macam mana saya compound last time daripada $10 jadi $270. So saya punya modal adalah RM44, saya dapat RM1,000 lebih ringgit. So mula-mula macam tak masuk akal, tapi benda tu sebenarnya masuk akal kalau kita compound dan juga entry point kita betul dan kita punya trend betul. Okay, dan lagi satu, benda tu bukan daripada saya tak buat pun Excel tu, ataupun saya tak buat pun diagram tu, dia yang buat, saya cuma try untuk follow. So apa yang saya nampak adalah macam saya seorang swing trader, memang saya tak fokus sangat berapa, saya tak fokus macam mana nak cerita, sebab diagram yang dia buat ni adalah collect numbers of pips, 30 pips saja. Saya pula jenis yang tak suka collect pips yang rendah, sebab saya seorang swing trader, saya tahu saya boleh pergi ke beratus-ratus pips. So walaupun saya seorang swing trader dan saya gunakan diagram yang dia ada, it's okay. Cumanya saya dah tahu dah yang bila saya ikut dia punya cara, berdasarkan capital yang saya ada, berdasarkan lot size yang saya ada, saya boleh follow dia punya step tu, and sometimes satu entry ataupun dua entry saya dah boleh pergi ke step yang seterusnya. Faham tak? So saya tak perlu ikut step 1. Starting capital $30, saya cuma collect 30 pips. Saya tak naklah macam tu. Faham tak? Kerana bila kita faham tentang market trend, kita nak ride the trend. Kita tak nak entry begitu kerap sampaikan kita merisikokan kita punya account. Faham tak? So that's why nanti saya akan share bila kita dah buat Telegram punya channel ke apa ke, saya minta anda semua share Telegram ataupun share nombor dekat dalam IG saya nanti. Lepas tu nanti kita akan buat satu group lah. Okay. So now yang ini kalau siapa-siapa yang nak follow boleh follow. Okay. So saya letak pending order. Macam saya cakap tadi, kita nak kena tengok macam mana kita nak tengok yang price akan naik ataupun turun. Yang pertama, kita nak kena identify current market price. On the monthly chart, this is our current market price. SNR is too far. Okay. On a weekly chart, dah lepas dah. Okay. So ada tendency yang price will hit somewhere around here before adanya reaction yang dia nak jatuh. Okay. But it is okay. And right now on a daily time frame, kita just follow based on this closing price. So basically our storyline is based on daily time frame. Kerana dekat sini bila dia dah close above the previous peaks, there is a market reaction, which is dia buat bottom reversal. Okay, this is a pattern yang dia buat, bottom reversal, and peaks and trough is getting higher and higher. So apa yang saya perlu buat adalah strategi sama ada nak buy on breakout ataupun buy on pullback. So saya boleh je letak dekat sini buy on pullback juga. Okay, saya pun tak tahu dekat mana satu yang dia nak sentuh. Okay, so sama ada dia nak sentuh sini ataupun dia sentuh sini. Faham tak? Tapi saya boleh je letak pending order. Cuma saya berdasarkan capital yang saya ada, saya tak boleh nak letak banyak pending order dekat sini. Kerana saya takut sekiranya dia hit saya punya pending order and market is against me because of benda-benda di luar kawalan. Okay, sebagai contohnya daripada sudut psikologi, geopolitical, psychological, supply and demand, and also fundamental effect that can cause the market move against us. Ataupun sebagai contohlah tiba-tiba Trump mengeluarkan kenyataan dia tarik balik tarif dan sebagainya. Apa yang berlaku dekat euro? Apa yang berlaku dekat US dollar? Of course US dollar akan strengthen against euro US dollar within a short period of time. Of course market will react terhadap benda tu. Walaupun you tengok market tu dalam keadaan bullish, but when market reacts towards news, it can create a new trend. Faham tak? So that's why benda ni sangat-sangat bahaya bila kita tidak faham tentang konsep trend dan juga fundamental effect yang boleh menyebabkan perubahan arah trend.
walaupun daripada sudut teknikal menunjukkan yang trend tu dalam keadaan bullish sekalipun, but let's say keluarnya berita-berita bearish ataupun berita-berita bullish boleh menyebabkan perubahan daripada sudut trend dan sebagainya. So hari ini adalah hari yang pertama kita buat live trading ni. Siapa-siapa yang nak ikut position entry ni boleh letak buy stop ni sekarang ni dekat tempat yang saya letak tu. Kita akan tengok ke manakah arah tuju pasaran selepas ini, sama ada nak naik ataupun turun. But kenapa saya cakap dia nak naik? Yang pertama adalah dekat daily time frame ni dia dah close above the previous peaks kat sini, dan daripada weekly ni pun has a lot of tendency yang dia nak naik. So basically kalau weekly ni closing above the previous peaks kat sini dia nak naik, maksudnya dekat daily ni pun dia akan naik. So dekat mana kita nak take profit? Kita boleh take profit somewhere around the nearest SNR lah. Okay, sama ada sini. Terpulanglah kepada anda nak take profit dekat mana sekalipun. Okay, but jom kita kira profit ni. For example buy stop dah kena ke belum ni? Sekejap belum lagi. So saya dah kira dah 900. okay lah, aku dapat dalam 90 pip. okay dapat dalam $10 kalau naik atas sana kan. Dia gerak dalam 100 pip. Okay lah. Asal ada TPS tu pula. Aduh, cancel take profit. Oh, dia dah hit saya punya saya punya pending order. So saya just put my SL below the previous trough. So macam mana kita nak letak SL? Yang ni saya delete dulu lah, sebab bila kita dah masuk entry point, kita nak kena tengok margin level ni berapa. Bila kita trade, kita nak kena kawal margin level. Bila margin level ni rendah, akan cepat MC. Kalau you maintain margin level you around 3,000, 2,500%, you will be safe. Okay, kalau below than that, 1,500, itu semua high risk punya trading. Okay, so untuk mengelakkan margin call, maintain you punya margin level ni above 2,500 and above ataupun 3,000 and above. So right now I'm in a safe state. So apa yang I perlu buat adalah untuk meletakkan I punya stop loss dekat tempat yang betul. So I will put my stop loss there to safeguard my portfolios in case of anything happen. So sekarang ini saya dah entry dah menggunakan konsep buy on breakout, dan sekarang ni dah in profit 45 cents berdasarkan lot size 0.01. Kalau saya punya trend ni naik ke atas sehingga ke line yang saya letak dekat sini, which is saya dapat around $10. Okay, so sekejap saya nak padam benda ni supaya anda boleh nampak berapa nilai dia. Okay, around $10. So dah berapa dah gain kat situ, berapa persen daripada $31. Sekejap jom kita kira. Starting capital 31 USD, profit 10 USD, equal to 40. Berapa ROI? So return of investment, let's say kalau dia dapat kita dapat $10, kita punya ROI ataupun return of investment is around 32%. So which is good enough with our capital yang sangat-sangat rendah, iaitu $31 ataupun $30 starting capital, but kita punya ROI is more than apa yang kita expect lah. So sekarang ni kita punya SL is 1/2 lah. Sebab saya punya SL ni dekat $5. Okay, so kita punya TP is $10. So 1/2. Okay. So I do believe that the price will
move higher. Yang pertama adalah disebabkan oleh US dollar weaken, sangat-sangat weaken sekarang ni, disebabkan oleh tarif, disebabkan oleh macam-macam lagi. So kita hold kita punya position, just put your stop loss below here. Okay, nak type stop loss pun boleh kat sini. Okay, kalau pergi ke lower time frame lagi boleh je letak type stop loss somewhere around here pun boleh, tak menjadi masalah. But there's a lot of tendency yang dia akan hit. Faham tak? So that's why saya akan lajakkan sikit, nak letak kat sini boleh, as long as dia below the previous trough. Ni pun trough, ni pun trough, ni pun trough. Nak selamat trough sini lah. Okay, nak lebih selamat lagi trough yang bawah ni. But of course lah, bila you pergi ke trough yang you put your SL is very far away, of course contoh macam ni dah sama dah. Okay, so saya tak nak, saya nak ada win rate yang bagus. So apa yang boleh saya buat adalah saya letak stop loss saya sampai around here lah, boleh je. Okay, as long as it's below the previous trough, and price ni kalau dia jatuh pun dia akan hit this peaks dulu sebelum peaks yang ni. Okay, so it is okay for now. Put your SL somewhere around there, and kita akan lihat apakah yang akan berlaku dekat account ni daripada hari ke hari, dan kita akan continue kita punya session ni setiap hari pukul 3 petang kalau boleh, kalau siapa-siapa yang boleh join. Kalau tak boleh join, tak apa, kita akan updatekan, nanti kita akan buat satu group Telegram ke, kita akan buat group WhatsApp ke. Okay, asalkan you guys bagi saya number dekat dalam dekat dalam chat IG, dan kita akan create group supaya senang kita update dan kita akan belajar sama-sama. So tadi saya nak ajar tentang macam-macam lagi tetapi kita akan belajar besok lah. Okay, dan lagi satu, siapa yang dah masuk position? Siapa yang dah masuk position? Tidak baik ada meeting. Risk to reward ratio berapa? Okay, macam saya cakap tadi, at least 1-2. Okay, dan lagi satu saya tak tengok sangat apa orang panggil kadang-kadang saya tak letak SL kerana jangan ikut saya, kerana saya dah lama trading, so saya tahu kenapa saya tak letak sangat. Saya hanya akan cut loss bila change in structure. Okay, kerana apa? Kalau saya letak stop loss kat sini, macam saya cakap tadi, CFD product ni it is very volatile dan akan menyebabkan dia kena you punya stop loss. So saya hanya akan cut my position after they change in structure sahaja. But don't follow my technique, okay? Because I believe in my own trading punya system. So you guys belum lagi sampai tahap macam tu, ataupun you guys tak boleh nak percayakan saya. You guys kena percayakan diri anda sendiri. Okay? So for now, walaupun you nampak dekat sini lot size is 0.01, but try to hold your position for a longer period of time and trust your analysis. Right? So kita akan follow the trend and ride the trend sampailah kita punya TP area. So macam itulah apa yang saya buat dekat dalam trading saya. Walaupun capital rendah, tetapi kita boleh growkan account itu sampai capital yang lebih tinggi. So macam saya cakap tadi, saya akan kongsikan dekat anda nanti bila kita dah ada group WhatsApp ataupun Telegram, macam mana budak tu boleh growkan account daripada capital yang rendah dan gunakan step dia, lot size proper, dan juga apa orang panggil, proper lot size. Lepas tu maintain money management yang betul. For example, this margin level, forget about your capital. Okay, capital ni tak penting pun, forget about your capital. Bila I trade, I tak kisah pun tentang capital I berapa. Ini yang I paling kisah sekali, kerana tanpa ni habislah. Okay, this is my nyawa. Okay, ini adalah nyawa saya ni, margin level ni. Sekarang ni nyawa saya, jantung saya ni berdenyut perlahan lah. Okay, maksudnya saya dalam keadaan yang sihat lagi.
Tunggulah sampai you punya margin level tu around 500 to 100%. Time tu your heartbeat will be higher and you will be stressed kerana you nak recover balik your account. And then MC. So you akan jadi kaki depo. Kalau you tak percaya, you try lah depo sekecil-kecil alam sekalipun. Kalau ini you boleh maintain above 3,000 or 2,500% and above, you will be safe. Kalau you trade 0.01 sekalipun and then you keep your trading untuk tempoh jangka masa panjang, I'm pretty sure your account will be safe. Okay? So nanti kita akan sentuh lagi bab margin level ni. Dan besok kita akan continue semula kita punya sesi live trading ni. But for those yang ada entry point, okay, just follow my entry and then kita try hold kita punya position dan kita akan tengok apakah keputusan dia besok. Okay, sama ada dia hit ataupun dia tak hit ataupun kita kena SL. Alright. So sebelum kita mengakhiri sesi kita, ada apa-apa soalan? Ada cikgu. Ada soalan tak? Ada. Nak tanya apa yang dimaksudkan dengan tarif? Hello. Azhar, kau ada cakap ke? Ya, ada. Ada suara. Halo? Hello. Halo? Boleh dengar ke suara? Boleh. Kau dengar aku tak? Ke saya punya dah tak connected dekat Bluetooth ni? Halo? Ada? Dengar. Connect. Connected. Adik. Okay, ada soalan tak guys? Adik. Dengar? Hello. Apa dengar? Hello. Halo? Korang ada lagi tak ni? N, Rifdi, Hai. Azhar, Hello. apa namanya, Azrul. Suara Hai. N Tak dengar. dengar suara You guys Hello. boleh type Hello. tak? Boleh. Boleh dengar semua. Boleh dengar. Fat. Oh, Fat ada. Aris. Fat, dengan je. Oh, dengar je. Okay, boleh dengar. Tapi kenapa tak cakap dengan saya? Kesian saya cakap seorang. Hello, dapat dengar? Okay. Hello. So if you guys have any question, you guys boleh tanya saya besok macam mana kita trade ataupun ada yang kurang jelas tentang macam mana kita nak identify trend apa semua tu, you guys boleh tanya je saya besok. And kita akan follow this, apa orang panggil, this trading sampai kita achieve. Tak dapat dengar kita. Saya tak dapat dengar. Apa pasal Yang lain ada communicate. Kejap. Saya padam saya punya Bluetooth ni kejap. Disconnected. Connect. Cuba cakap balik. Test. Ada pun. Aha. Saya punya ni lah scam apa? AirPod saya ni scam. Tu lah nak kena beli baru. Okay. Ada soalan tak? Ada cikgu. Apa dia? Since my background tak tahu banyak tentang fundamentals, apa yang dimaksudkan dengan tarif? Okay, so tarif ni benda yang contoh kita contoh US tu adalah satu, macam mana nak cerita kat you dengan lebih mudah kejap. Tarif ni dia lebih kepada tax ataupun cukai yang dikenakan. Yes. Adakah cukai itu between consumer dengan kedai? Ada analogi yang senang difahami ke atau dia dikenakan terhadap end user. Okay, the tariff that Adi meant earlier was some sort like GST and SST, if you have that idea. Yes, ada. So previously SST only being opposed to all these importer and big guys lah. Okay. Betul tak? Orang-orang yang peniaga-peniaga besar ni kena SST. Lepas tu GST dikenalkan di mana semua pengguna ataupun everybody will have to pay the tax.
Okay, yeah. So SST this is for imports and the companies, but GST dah kena semua consumer lah. betul. So, yeah. So the same thing that happened in US right now. The tariff that mentioned by Trump is something like SST. Okay. By doing that, the USD akan lose strength sebab people less power buying dekat their local country. Yeah. Okay. It clears lah. Yeah. Betul tak Adi? Betul. Ke salah? Betul lah tu. Cumanya tentang tarif ni, bila barang harga naik, of course akan menyebabkan inflation naik. So that's why hari tu Powell ada keluarkan kenyataan inflation will stay higher, so they will keep the interest rate higher and no changes at the time being lah. So apa yang kita boleh expect adalah bila interest rate masih lagi kekal tinggi sekarang ni, it will give a negative impact to equity market. Lepas tu dengan keadaan sekarang ni tentang tarif yang dikenakan, of course akan ada negative impact to equities and other sectors lah. So that's why kalau kita tengok sekarang ni S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, semua tu kena tempias yang kau-kau punya. Tapi ini semua adalah dinamakan sebagai market action, discount everything. So apa yang berlaku dekat dalam pasaran sekarang ni adalah reaction terhadap berita-berita yang ada. And I think this is a healthy movement in the market because kalau kita tengok index US keep on climbing higher. So bila ekonomi dalam keadaan berkembang dengan begitu pesat, inflation akan terus naik. Tapi sekarang ni bila market ada correction, it will keep inflation a little bit cold lah compare to apa yang kita walaupun tarif tu mungkin boleh menyebabkan kenaikan harga barang dan juga inflation, tetapi apabila adanya market correction ataupun ekonomi dalam keadaan yang tidak baik, sedikit sebanyak akan cooling down the inflation itself. Okay, so tentang tarif ni ada banyak benda yang apa orang panggil impact dia terhadap pasaran, tak semestinya dekat US tapi dekat ada market ataupun Asia region pun terkena juga tempias, especially emerging market ataupun kita panggil sebagai EM. EM ni adalah emerging market di mana market-market negara-negara yang sedang membangun, termasuklah Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam dan sebagainya. So bila negara-negara kecil yang sedang membangun ni terkena tempias, dia punya efek akan lebih tinggilah berbanding daripada US ataupun China ataupun negara-negara ekonomi yang besar daripada negara kita. Okay, so but don't worry, setiap apa yang berlaku dekat dalam pasaran hari ini adalah satu peluang untuk kita buy back at lower price. But to forex market, I see a lot of opportunity in currency safe haven, for example yen, CHF against US dollar. So US dollar even though kita expect akan weaken, but kalau kita tengok to ringgit to US dollar is still at 4.4, so tak adalah weaken mana kan. Cumanya apa yang kita boleh expect, kalau dia nak weaken pun tunggu nanti bila interest rate turun lah daripada Fed nanti. Alright. Okay, last question, ada soalan? Aiman, Rifdi, and okay for now I think. okay. Alright.
So we will continue tomorrow, same time, but different link. I will give an DM everyone, each of you tomorrow. Okay? Kau buat je lah Thank you. malam ni. Ya, link tu nanti aku buat, nanti aku akan send. Alright, thank you. Alright, and Okay. kalau boleh nanti siapa-siapa yang IDM tu tolong bagi nombor phone ke ataupun Telegram ke apa ke, supaya kita nanti kita akan create group lah. Okay, sure. Boleh. Alright. Okay, thank you Thank for you, sir. join, and then kita akan tengoklah apa yang jadi besok dekat kita punya position tu. Yes. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Alright. Thank you, sir. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.